Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, detik 9 hari bulan April 2026, kami memilih destinasi Pakistan sebagai negara untuk kami menikmati keindahan alam yang maha luas ciptaannya. Penerbangan selama 8 jam melalui ruang udara China telah mengizinkan kami untuk menyaksikan hamparan jajaran pergunungan yang diliputi salji. Setelah kami memasuki banjaran pegunungan Himalaya, Tibet. Inilah dia lapangan terbang antarabangsa Islamabad. Saya pun cakap Kak Ros di depan, Kak Ros di belakang. Assalamualaikum. Selamat pagi Pakistan. Ini hari kedua kami sampai di Pakistan, Islamabad. Kita tengok apa view di depan. Ya Allah. Tengok pemandangan gunung. Saya sangat suka gunung ganang. Suami sedang ambil gambar gunung dan sungai kat depan tu. Cantiknya. Alhamdulillah, ini yang dicari. Kita mengembara untuk menyaksikan keindahan Allah. Kita mengembara untuk tingkatkan ketakwaan kepadanya. Lepas tu ada air terjun tau. Abang, good morning. Tengok gunung, sukanya tengok bukit-bukit ni. Cantik dah weh. Ini hotel pertama penginapan kami. Sementara waktu makan, saya dan suami ni meninjau-ninjau kat depan ni. Kita tengok apa nama hotel ni pun. Oh, Bisham Inn. Kita bersarapan dulu sebelum memulakan perjalanan. Sarapannya sangat sederhana tapi tak apalah, kita alas perut kan sebab perjalanan ni jauh, perlukan tenaga. Selesai bersarapan, kami bergerak meninggalkan Bisham Hotel untuk menuju ke Gilgit menerusi Karakoram Highway.
sabzi? सब्जी हाँ Pick up from? Okay. जिस पहाड़ Oh, it's pahal. Cucuk paku ah. Cucuk paku ada kat sini. Dan kini, pada hari ini, bermulalah jenis saya dan suami di bumi Pakistan. Setelah sekian lama menyimpan hasrat untuk menyaksikan keindahan dan keunikan budaya kehidupan masyarakat mereka. Pegunungan, sungai, sangat indah. Masyarakat mereka suka betul bermain kriket. Kat mana-mana pun mereka bermain kriket. Anak-anak mereka, macam itu je lah sukan. Tak ada main bola sepak pun. Tengok matahari. Ya Allah, indahnya ya Allah. Tak nak cakap banyak. Jom kita saksikan je keindahannya. Agaknya tambang bas mahal kot, sebab saya tengok ramai masyarakat mereka berjalan kaki ke highway ni. Kesian juga, jauh tau perkampungan tu yang mereka nak tuju tu, jauh jalannya. Itulah orang kata jauh berjalan luas pandangan. Kita lihat macam mana kehidupan orang dan kita syukuri kehidupan yang kita miliki. चांद तारों को तोड़ना